Tentera Darat Malaysia dilaporkan sedang menilai meriam howitzer tarik, iaitu Hyundai Wea KH-178 kaliber 105mm buatan Korea Selatan, sebagai sebahagian daripada program perolehan baharu untuk memperkukuhkan keupayaan artileri medan negara. Sistem artileri tersebut kini dikatakan sedang bersaing dalam tender melibatkan 36 buah howitzer 105mm bagi melengkapkan dua regimen artileri. Laporan mengenai perkembangan ini mula mendapat perhatian selepas pameran pertahanan Defence Services Asia 2026 yang berlangsung di Kuala Lumpur beberapa waktu lalu. Dalam pameran tersebut, syarikat pertahanan Korea Selatan, Hyundai Wea, tampil mempromosikan beberapa sistem artileri moden mereka kepada delegasi pertahanan dari pelbagai negara termasuk Malaysia. Menurut sumber industri pertahanan, KH-178 kini sedang menjalani proses penilaian dan ujian oleh Tentera Darat Malaysia. Difahamkan bahawa tender tersebut melibatkan perolehan sebanyak 36 buah howitzer tarik 105mm yang bakal digunakan untuk melengkapkan dua regimen artileri. Sekiranya dipilih, perolehan ini akan menjadi antara langkah penting dalam usaha pemodenan aset artileri Tentera Darat Malaysia. Penambahan sistem baharu dijangka mampu meningkatkan kuasa tembakan, mobiliti, serta kesiapsiagaan pasukan artileri negara. Meriam KH-178 merupakan howitzer ringan berkaliber 105mm yang dibangunkan untuk memberikan keseimbangan antara kuasa tembakan dan mobiliti. Dengan berat sekitar 2,650 kg, sistem ini lebih mudah digerakkan berbanding howitzer lainnya yang lebih berat. Dari segi prestasi, KH-178 mampu mencapai jarak tembakan sehingga 14 km menggunakan peluru high explosive. Jika menggunakan peluru rocket assisted projectile, jaraknya boleh meningkat sehingga sekitar 18 km. Selain itu, howitzer ini juga mempunyai kadar tembakan yang agak tinggi bagi kelasnya. Ia mampu melepaskan sehingga 15 das seminit dalam mod maksimum, manakala kadar tembakan berterusan berada pada sekitar 3 das seminit. Apa yang menarik perhatian ialah Hyundai Wea turut menawarkan pakej kerjasama industri tempatan sekiranya sistem tersebut dipilih Malaysia. Antara cadangan yang dikemukakan termasuk pemasangan tempatan secara complete knockdown, CKD, serta pembangunan kemampuan MRO di Malaysia. Langkah itu dilihat sejajar dengan aspirasi kerajaan Malaysia untuk memperkukuhkan industri pertahanan tempatan melalui pemindahan teknologi dan penglibatan syarikat tempatan dalam program pertahanan strategik negara. Selain meriam tarik KH-178, syarikat ini juga membawa sistem self-propelled howitzer berorder kaliber 105mm mereka ke Defence Services Asia 2026. Sistem tersebut dipasang pada kenderaan taktikal ringan dan buat pertama kalinya dipamerkan di rantau Asia Tenggara. Sistem self-propelled howitzer itu sebelum ini pertama kali diperlihatkan kepada umum ketika pameran KADEX 2024 di Korea Selatan. Pengeluaran besar-besaran sistem tersebut dijangka bermula pada penghujung tahun 2026 atau awal 2027. Setakat ini, Tentera Darat Malaysia sudah pun mengoperasikan 18 buah howitzer ringan LG-1MK 305mm yang diperoleh daripada syarikat KNDS. Sistem tersebut mula dipesan pada tahun 2018 dan dipasang secara tempatan oleh Advanced Defence Systems Sendirian Berhad, ADS. Perolehan tambahan howitzer baharu menunjukkan bahawa Malaysia masih melihat artileri 105mm sebagai aset penting untuk operasi mobiliti tinggi, terutama dalam persekitaran geografi dan operasi di rantau Asia Tenggara. Dalam masa sama, persaingan industri pertahanan Korea Selatan di pasaran Asia Tenggara juga semakin agresif. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, produk pertahanan Korea Selatan semakin mendapat perhatian kerana menawarkan teknologi moden dengan kos yang lebih kompetitif. Jika KH-178 berjaya memenangi tender ini, ia berpotensi membuka ruang kerjasama pertahanan yang lebih luas antara Malaysia dan Korea Selatan pada masa depan. Ini termasuk kemungkinan kerjasama dalam bidang penyelenggaraan, latihan, dan pembangunan industri pertahanan tempatan. Buat masa ini,
Keputusan rasmi mengenai tender 36 buah howitzer tarik 105 mm tersebut masih belum diumumkan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia. Namun begitu, perkembangan ini jelas menunjukkan bahawa usaha pemodenan tentera darat Malaysia terus bergerak aktif demi memperkukuhkan keupayaan pertahanan negara.